Salah seorang penerima, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada PMX dan sangat membantulah. Terima kasih. Terima kasih kepada PMX sebab bagi subsidi minyak, dapatlah orang kata mengurangkan beban sikit. Terima kasih. Saya penerima SPR kerja swasta. Jadi pasal pengingat subsidi minyak ni banyak dia membantu juga. Terima kasih juga kepada pihak kerajaan. Tak banyak pun ada sikit lah. Syukur lah yang tu. Saya penerima SPR. Saya mengaku tentang penurunan minyak sebanyak RM1.99. Saya sebagai salah seorang penerima subsidi minyak ni, mana dah turun dah RM1.99. Murah lah. Jadi saya rasa sangat baiklah, satu inisiatif yang sangat baik. Jadi membantulah kami sedikit membantulah kami. Bukan macam saya, bukan saya seorang. Jadi semua yang ada lesen kereta tu ada dapat kan imbuhan tu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada PMX. Terima kasih. Saya rasa berhati lah, sebabnya agak adil lah untuk rakyat Malaysia yang mempunyai lesen saja dapat subsidi tu, and then untuk bukan warga negara tak dapat lah, sebab dia kena perlukan IC lah untuk mendapatkan petrol dengan harga RM1.99. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada PMX lah kerana bagi subsidi, turunkan lagi harga. So moga boleh manfaatkan semua rakyat Malaysia, dan mana yang tak ambil lesen tu cepatlah ambil lesen.